RM2,000 sambil-sambil terawih. Geng, aku dekat masjid ni. Terawih tadi. Dalam tengah terawih tu, teringat ada news malam ni. Unemployment claims pukul 9.30 malam. Lagi beberapa minit. Macam yang korang tengok kat sini, mana hala tuju dia ni? Tengah-tengah ni. So, aku memang betul-betul based on lower time frame je. Aku expect untuk sell sebab ni. Mungkin dia akan spike dulu atas ni untuk collect zone yang belah atas ni pula untuk sell. So, aku target sell lah. So, lagi beberapa saat. Bismillahirrahmanirrahim. Entry dulu. Allah, lot 0.11. Lupa nak tukar. Oi, maksimum dah tak boleh entry. Lotnya besar sangat. Kedekutnya. Junam dah. Tapi kenapa aku lot tak tukar? Cuba tengok profit sikit berapa. $200 je. Sekarang dah running dalam 900 pip. 100 pip kita collect lah. Tapi news kali ni nampak macam agak berat Padahal ni high impact news ni. Kita tunggulah dulu Ini nama dia Gyro Ball. Ni function dia untuk kau nak training jari kau bagi laju, nak full margin, fast hand. Bila market tengah volatile, inilah praktis aku. Nampak? Apa dah jadi. Masih lagi kat situ. Nanti sampai 100 pip kau update lah balik. A few minutes later. Apa? Ni tadi. Phone aku mana? Oh dah ni. Apa kejadiannya? Oh tadi dah patah balik dah. Dah pergi dekat entry zone kita dah balik. Sekarang $300. Okay lah. News pun slow. Layer pun dapat 4 layer je. Kita check berapa pips. $350. Bila ngam-ngam 100 pips tepat. So news unemployment claims, alhamdulillah profit $350. Biasanya kita buat lebih lagi untuk news. Kadang-kadang boleh sampai flip. Tapi yelah news hamba. Lepas tu pergi masuk lot besar-besar. $350 adalah dalam RM2,000 Malaysia. Boleh lah buat duit raya korang. RM2,000 sambil-sambil terawih. $300 pun RM2,000 juga. Janji tak MC, duit raya tetap ada. Collect profit RM2,000, settle. So aku memang nak full swing duit raya bulan ni. Jangan nak bagi duit raya kat anak buah, kat saudara mara. Jom kita full swing duit raya sama-sama dengan geng full swing formula. Kau tak reti, kau nak belajar, kau ambil je ebook free. Kau masuk je link kat bio, kau cari admin, cakap saya nak ebook free. Link kat bio.